sebenarnya Malaysia yang selamatkan Elon Musk dan SpaceX dari bankrupt dulu. Benda ni berlaku dalam tahun 2008. Waktu tu SpaceX dah memang terdesak, Elon Musk pun dah dekat ambang-ambang nak bankrupt, nak tutup kedai. Sebab dah 3 kali dia launch roket tu gagal. Basically melingkup lah, meletup roket dia. Dan tak ada siapa percaya dia waktu tu. Even Amerika sendiri tak percaya produk dia. Dan mereka tak bagi test run dan tak try pun produk Elon Musk ni. Tapi satu negara yang percaya dia, walaupun roket dia duk meletup, dan willing to tolong Elon Musk keluar dari bankrupt tu dengan nak bagi job lah kan, Malaysia. So Elon Musk pun dari US mailah ke Malaysia, mai buat kawan. Sebab waktu tu Malaysia dia ada projek untuk launch satu satellite yang dinamakan Razak, Razak Sat lah. So dia pun approach Elon Musk tahun 2008. Dia pun bagi kat syarat, kami boleh ambil servis ni, tapi you kena test bagi berjaya dulu satu, baru kami berani. Sebab dah 3 tahun duk meletup je. So dia launch lah roket keempat, berjaya. So bila berjaya, dia pun set tarikh 14 Julai untuk launch Razak Sat tu officially. So kita memang first client dan Malaysia yang bantu dia sebenarnya. So kalau tak, mungkin Elon Musk tak jadi trillionaire lah sekarang kan.